Okay, Dato' Alif ni walaupun dia gitu, dia mulut agak jahat lah, orang kata. Mulut agak jahat lah, lantak lah kan. Tapi duit zakat memang setiap minggu dia bagi, setiap Jumaat je. Lepas aku berhenti bekerja dengan Dato' Alif Sukri, aku punya market value naik gila. Bila aku pergi interview dekat sesuatu tempat ataupun dekat satu company, kalau dia tanya, dulu pernah kerja mana? Kerja dengan Dato' Alif Sukri, dia auto nak ambil kau kerja. Borak sampai pecah. Let's go! Bismillah. Manis. Crispy lah rupanya. Letak makan air tak letak, pandai kan? Apa recommend sangat ah? Recommend sangat, memang rasa dia sedap. Bukan sebab dia yang menaja kita, tapi memang sedap pun sebenarnya. Waktu sampai tadi pun aku dah bedal dulu lah. Sebelum owner ni sponsor kita punya podcast ni pun, sebelum ni dia pernah hantar kat kita. Cuma tak buat video. Rasa memang sedap. Ni apa ni aku makan ni? Ni Tu yang mana? creamy apa tadi? The one cream brulee. Sedap. Wah, macam ada aiskrim ah. Oh, cream brulee Macam ada aiskrim. Durian. Durian, ya betul. Dia ada flavor durian. Air rasa durian. Sorry, air rasa durian bukan aiskrim. Air rasa durian. Bukan aiskrim. Okay. Betul-betul, rasa durian. Podcast ini ditaja sepenuhnya oleh Royal Cara Crispy. Premium innovative flavors. Memang sedap-sedap cara dia. Memang cara. Betul-betul juga. Aku dah makan. Korang boleh follow Instagram Royal Cara Crispy untuk korang tahulah dekat mana dia buka, pukul berapa dia buka kedai, berapa harga di setiap box yang dia jual tu. Rasa tak mahal. Tadi ada tengok memang murah-murah je. Ada RM5. Oh, ya? Memang affordable lah. Kalau korang nak dapat ni untuk buat majlis-majlis ke hari jadi ataupun majlis akikah dan sebagainya. Kahwin yang kali kedua. Bila dah susun macam ni, dia nampak cantik lah sebenarnya. Cuma dalam kamera aku tak nampak sangat. Dia nampak cantik sebab dia ada yang warna kelabu. Colourful. Dia bukan colour hijau, colour kuning. Flavorful. Tu, rasa pun tak mengecewakan, insyaAllah. Kalau rasa tak sedap, pulang balik, kita pulangkan balik duit. Borak sampai pecah. Let's go! I nak tanya host kita lah. Aku pula yang hosting. Silakan. Okay, saya nak tanya soalan sikit lah. Ya, saya. Okay. I nak tahulah dalam bisnes kan. Dalam bisnes, okay. Siapakah you punya idola lah ataupun sifu you lah? Idola. Yeah. Dalam bisnes lah. I mengidolakan Dato' Seri Alif Sukri pada ketika itu. Telajak Laris. Telajak Laris. Maaf cakap. Harga tengah murah. Akak tekan beg kuning. Maaf cakap. Tabarakallah, harga saya murah kak. Mega murah sangat. So aku memang nampak tak? Okay. So aku memang mengidolakan Dato' Seri Alif Sukri pada tahun 2019. Sebab pada ketika itu dia buat YouTube you. Tiap-tiap malam I tengok YouTube dia. Dia buat sendiri ke masa tu? Dia buat konten YouTube lah. Dia cerita pasal rumah dia, pasal ikan dia, pasal kucing dia, pasal kekayaan dia kan. So I kan kaki YouTube. So I tiap malam I tengok video dia. Bukanlah maksudnya video call dia, tak lah. I tengok video dia. Wish, bestnya kalau kerja dengan Dato' Seri Alif Sukri ni. So satu hari tu I tengok dekat Instagram dia, dia mengumumkan mencari Ejen orang panggil ejen dan dropship. Okay. Dia umumkan, siapa-siapa yang nak jadi dropship saja, ejen saja, datang ke Wisma Dihub Telajak Laris. Macam itulah I tengok iklan dia. Lepas tu Tagline korang sama Ha? Tagline sama lebih kurang.
Lepas tu dia kata pukul 9 pagi dah kena datang lah untuk interview menjadi ejen dan stokis ni. Macam biasalah, I sampai tengah hari. I sampai pukul 3 bukan tengah hari kan, 3 petang. 3 petang. Aku sampai 3 petang ke Wisma Dihub dia dekat Damansara tu. Beratur you orang daripada pintu masuk sampai ke parking Beratur dia orang apa untuk jadi ejen. untuk jadi ejen. Oh, zaman tu kita Zaman macam, tu lah, 2019. ejen worship tengah menggila kan masa mungkin. 2019, 2018 yang tu lah. Lepas tu you faham je lah, I tak suka belajar, mesti tak suka beratur. So pada ketika itu pun aku pun tak beratur lah. Aku just tengok pada luar je. Aku cuma nak tengok je mana Datuk Ali Sukri. Sebab dia ni memang idola aku lah pun. Tapi tak nampak sebab terlalu ramai sangat orang lah pada ketika itu. Tak lama pun I balik lah. I balik, I duduk rumah pada hari tu, and I tengok phone balik. I tengok lah update dia dekat IG. Ngam-ngam waktu I tengok IG Datuk Ali Sukri tu, dia umumkan yang dia cari editor. Zaman dulu tak panggil content creator. Editor. Zaman tu dipanggil editor. I pun macam tu marketing. marketing. I pun pada ketika itu inilah time aku untuk aku bekerja dengan dia. Ialah masanya. Inilah masanya. Dalam masa yang sama, aku bodoh IT. Aku tak pandai pasal komputer, tapi aku dengan penuh keyakinan datang interview. Jadi berbekalkan keyakinan Berbekalkan keyakinan dan confident level yang amat-amat tinggi pada ketika itu. Samalah tu keyakinan Oh, confident sama level. ya. So besok pun I datang pagi-pagi sebab I tak nak beratur. Tapi kali ni bukan dia buat interview dekat office dia tau. Dia buat dekat rumah. Rumah yang besar tu. Ya, rumah yang besar tu. Oh. Dan bibit-bibit yang besar-besar juga pada ketika itu. Okay. Pertama kali nampak rumah dia, ini rumah ke apa siap? Besar nak mampus. Besar gila ya rumah dia. You pun pernah masuk kan? I pernah bawa kan? Nah. Besar gila. And I sampai sana pukul 10 pagi, sama juga kena beratur. Rare betul. Ramai, tuan-tuan tak tahu, ramai gila yang nak kerja dengan dia. Mungkin ramai yang mengidolakan Datuk Ali Sukri lah pada ketika itu. And I pun beratur lah dengan diorang ni semua. Beratur sampai dekat turn I. I tak ingat lah siapa yang interview I pada ketika itu. Tapi yang ingat dia badan besar. Badan besar dia macam nyah-nyah sikit lah macam tu. I duduk je kat table interview tu. Dia tanya I, okay, boleh edit video? Oh, boleh. Ada tak sampel-sampel video yang awak edit? Oh, ada. So I pun tunjuk video I yang edit dekat YouTube lah. Kan I tunjuk. Dalam video yang I edit dekat YouTube tu, I jadi 2 orang. Oh, masa tu dah rajin dah edit. Masa tu I dah start edit dah. Untuk short-short sendiri lah. Short sendiri lah. Video tu ada 2 orang. I jadi host, yang lagi seorang jadi Ernie Zakri. Ernie Zakri tu pun I. Oh, video tu. Okay. And dia tanya I, nak tanya you rekod pakai apa? Oh, saya rekod pakai phone. Oh, lepas tu pandai tak edit pakai komputer? Time tu I terjujur. Hai. Oh, tak cakap. Tak, I jujur. I cakap, oh, saya tak pandai pakai komputer, saya pakai phone je. Lepas tu dia kata, oh, sini kalau nak edit video kena pakai komputer. Oh, iya ke? Sebab I ingatkan pakai phone. Kan? Oh, iya ke? Kena pakai komputer, saya tak pandai pakai komputer. Lepas tu dia tengok muka I tengok muka dia. Dia cakap, tak apalah, balik dulu, nanti kita call. Ayat komen lah. Kan? So dalam hati I waktu I balik tu, confirm tak dapat lah. Sebab ada lagi beratus orang ni yang beratur. Masa tu dia cari berapa orang? Dia cari tak selain 3 orang. 3 orang. 3 atau 2 orang. 3. Saingan sengit lah. Pada ketika itu pukul 10 beratur, yang aku anggarkan lah dalam 50 orang pada pukul 10 tu. Dan waktu aku balik pun masih lagi beratur panjang. So mungkin satu hari tu boleh jadi 100 lebih orang yang interview. So I pun balik lah. Balik pada ketika itu pun I balik je lah. Tak dapat lah ni. Soalan-soalan, jawapan-jawapan macam dah biasa dah aku dengar. Lepas tu nak jadikan cerita, macam biasalah I balik, I tengok balik IG Datuk Ali Sukri. Besok dia nak lagi. Dia kata besok tu tak jumpa. dia kata besok dia open lagi untuk cari editor. I macam, wow, ini peluang kali kedua.
I pun datang lagi. Tak pernah dibuat orang. 2 kali Ah. datang interview yang sama. Korang bayangkan tak betapa struggle-nya, betapa aku semangatnya nak jadi pekerja Datuk Ali Sukri pada ketika itu. 2 kali, 3 kali datang interview. 3 kali lah. Satu yang agent tu, Nah. yang lepas tu yang 2 kali yang editor. Lepas tu dalam hati I cakap dalam hati kan, kali kedua ni aku datang takkan tak dapat. Mesti dapat punya. Kali ni mesti dapat punya. So macam biasa beratur. Hari kedua tu aku beratur dengan budak-budak yang muka sememeh semua ni. Beratur. Dan yang interview aku kali ni yang bernama Sol. Sol, S-O-L. Dia ni pernah masuk dalam video Datuk dengan Ajim kecil. Dia pernah masuk. So dia interview I. I pun tunjuk lah I punya edit dekat TikTok. Tak TikTok lagi. I punya edit dekat YouTube. Video-video you. Bila dia tengok video I yang I edit tu, dia tengok dia macam ni. Ush. Sini. Dia panggil kawan dia. Sini. Kau tengok ni. Gelak. Diorang gelak. Lepas tu I dalam hati, baru kau tahu aku siapa. Lepas tu dia tanya I, ni edit pakai phone ke? Yelah, pakai phone lah. Habis tu pandai tak pakai komputer? Pakai laptop ke pakai komputer, pandai tak edit? Dengan yakin I cakap, pandai. Cuma kat rumah tak ada komputer, tak ada laptop. Oh, okey. Besok boleh kerja? Bila-bila je boleh kerja? Sekarang boleh? Okey, kalau macam tu besok datang. Sol ni cakap, kalau Sol nampak video ni, mesti kau ingat. Kan? Okay. So bermulalah hari pertama I kerja di rumah Datuk Alif Sukri. Sebenarnya bukanlah rumah. Dekat rumah dia tu ada satu rumah kecil. Dia buat office kecil-kecil lah untuk edit video. Macam itu. So hari pertama I kerja, I diberi satu hard disk yang I pun tak tahu yang itu hard disk. Ada satu brother datang, dia bagi I hard disk. Okay, semua bahan dalam ni. Nanti edit lah. Kan? Mampus. I dah duduk dekat meja I ni dengan komputer besar ni. Dia bagi I hard disk. Semua bahan dalam ni, footage dalam ni Footage pun I tak tahu apa. Footage pun aku tak tahu apa. Kau bayangkan. Tak tahu. Bayangkan nak on komputer pun tak tahu. Lepas tu aku macam blank tau. Aku macam mana nak on komputer, on PC aku tak pandai. Lepas tu aku panggil, Bang, sini jap. Kenapa? Macam mana nak on lah? Sebab kalau biasa saya on lain, yang ni lain. Oh, yang ni on kat bawah ni. Tekan ni. Keluar kan? Dah keluar. Kau edit lah. Aku menang sekali lagi. Macam mana nak edit siut? Pegang mouse pun aku boleh begitu-gitu je. Tekan pun aku tak pandai tekan, takut salah. Faham tak? Dia memang zero knowledge lah. Memang zero. Pada waktu memang aku zero gila lah. Sekali lagi I panggil abang tu. Bang, kenapa? Nak edit kat mana? Hui, dia datang balik kat I. Ni editnya kat sini, dekat Premiere Pro. Edit lah. Lepas tu dia masukkan footage dalam tu. Tapi yang bagusnya you bertanya. Tak malu nak I bertanya. terpaksa bertanya. Yelah, kalau tidak kejong lah kau kat situ. Kalau tak I kejong lah. Keras je lah. Keras lah. Nak tak nak kena bertanya juga. Sebab memang tak tahu langsung pun pasal PC ni. Lepas tu? Nak start edit pun tak pandai. Panggil lagi, bang macam mana nak edit? Ni kau cantumkan, ni cantumkan. Kejap, macam mana kau boleh dapat kerja ni? Dalam beratus orang yang interview, kenapa kau dapat? Dia tanya I macam tu. Rezeki bangga. Lepas saya pandang dia, entahlah, mungkin saya ada kelebihan saya kot. Okay, macam tu lah jawab. I tak apa ingat sangat. And waktu aku edit, yang aku ingat lah, yang aku edit pada ketika itu, video, antara 2 video lah. Video Hari Jadi Amayan ataupun video PA baru. Aku edit dengan berbekalkan otak yang tak berapa pandai sangat ni. Edit, pap, hari tu juga post. Dan apa yang surprise-nya, video itu menjadi trending nombor 1. First video I. Baik lah. Nanti share yang mana? Nanti korang type lah. Korang pergi dekat TV Telajak Laris, korang type lah PA baru Datuk Ali Sukri. Mungkin PA baru lah, dia trending number 1 pada ketika itu.
So bila video tu trending, Dato' Alif call, ataupun dia call ke ataupun dia tanya kat WhatsApp, siapa yang edit video ni? So diorang cakap budak baru nama Raja. Hari kedua I tengah edit dengan tak berapa tahu lagi ni, Pak dia datang lalu belakang I. Dato' Alif masuk lalu belakang. Puk meremang kejap. Puk, awak Raja bagus lah awak kerja rajin-rajin tau. 150 duit zakat. Oh, duit zakat. Duit zakat 150. Okay, Dato' Alif ni walaupun dia gitu, dia mulut agak jahat lah, orang kata mulut agak jahat lah, lantak lah kan. Tapi duit zakat memang setiap minggu dia bagi, setiap Jumaat je. Kita orang dapat 150. Setiap Jumaat 150 kali 4 berapa? 600 Tak kira pun. 150, 300, 600. Betul. Setiap Jumaat dia memang akan bagi kita duit zakat. Itulah kenapa dia dapat apa yang dia dapat sekarang. Tengoklah macam mana dia perniagaan semua kan. Rahsianya. Rahsia dia, zakat dia memang tak tinggal, zakat perniagaan dia. Seminggu sekali dapat. Lepas tu I sebagai editor, I berjaya menguasai Adobe Premiere Pro tu. Menguasai memakai tu, pandai tu selama seminggu. Master. Seminggu je I dah pandai. Serius lah. I memang cepat tangkap kalau benda-benda gini. Okay lah. Cepat tangkap. Tapi kalau benda-benda lain macam suruh pergi sekolah tu, sorry lah. So rezeki you memang dah tertulis begitu. Alhamdulillah. So waktu bekerja dengan Dato' Ali Sukri ni, aku ada masalah bangun lambat sebenarnya. Betul. Aku tak pernah datang kerja on time. I tak pernah on time. Masuk pukul 9 office, standard lah pukul 9 masuk. Tapi I masuk pukul 12, pukul 11. Sampai satu hari tu Datuk tanya I, Raja, sebenarnya kau nak masuk kerja pukul berapa? Tak lah Datuk, cuba kau bagi tahu saya pukul berapa yang kau nak masuk kerja. Pukul 11 boleh tak Datuk? Okey lah, pukul 11 kau masuk kerja. Janji pukul 11 masuk kerja ya. Ada 200 staff, I seorang je yang masuk pukul 11. I seorang yang lambat. Tapi I tetap balik. I balik lambat lah. I tak balik cepat. I tahulah kerja I kan. Daripada editor sampailah I jadi content creator depan kamera. Itulah kalau korang perasan dulu, saya dengan anak Dato' Ali Sukri, saya ada buat video Abang Raja buat konten dengan anak-anak Dato'. Itu selepas saya dinaikkan pangkat sikit lah, daripada editor ke talent. Macam itu. Masa tu kita tak kenal langsung. Masa tak kenal. Tak kenal langsung. Masa tu I agak top sikit tau sebenarnya, kalau you nak tahu. Tapi I rasa you kering je masa tu. I memang kering, tapi I agak top sikit tau. Kering-kering yang top. I pergi kat Sugih Resort, orang ambil gambar dengan I. Raja-raja sini. Ada budak datang, bukan budak lah, mak budak ni kata kan, anak kepada mak budak ni, anak akak kalau tanya macam ni, kalau dia tanya dah besar nak jadi apa, dia kata dah besar nak ada abang macam Abang Raja. Cita-cita ke dik? Tak tahulah, dia kata Okay. adik nak abang macam Abang Raja. Sebab dulu dalam konten I dengan anak Dato' Ali Sukri, dengan Amayan, dengan Cers, dengan Baim, I ni seorang babysitter yang apa diorang nak I ikut. Abang-abang lah. Abang-abang. Macam Abang Makno. Iya. Janji. So pada ketika itu ramailah budak-budak macam kalau boleh nak ada abang macam Abang Raja lah. Padahal kau tak tahu belakang kamera macam mana. Amayan, buat video Amayan. Baim, sini kau. Sini Baim. Kau main susah. Gitulah. Tapi banyak. dengarnya dulu Amayan tak macam yang kita tengok sekarang Amayan. Sebenarnya Amayan pada waktu dulu, kalau depan kamera memang itulah watak yang korang tengok sekarang. Sebenarnya. Tapi kalau korang tengok family Terlajak Laris, dia bersama saya, dia watak yang berbeza. Dia amat beza kalau dia buat video dengan saya. Salah satunya video macam ini. Dah tengok kan? Macam tu lah.
Beza lah watak sekarang yang tanya sepatah jawab sepatah. Dulu tak ada. Dulu masa I buat video dengan dia, tanya sepatah jawab berpatah-patah. Happy kot. Ada abang. Tak tahulah. Ha, betul lah. Yelah dia tak ada abang kan. Happy dah mungkin budak-budak masa tu kan. And Amayan bukan nak jadi seorang artis dia nak jadi ahli politik. Oh. Itu Amayan. Dia nak jadi ahli politik, bukan nak jadi seorang artis. Betul. Kalau Amayan tengok video ni, kau jangan kata tak betul. Dulu kau kata dengan aku macam tu. Ada bukti? Bukti tak ada. Tak ada. Tapi dia memang pernah cakap dengan Ayah dia nak jadi ahli politik. Dia ke arah tu. Ahli politik. Boleh lah. So itu sedikit sebanyak lah kenapa saya mengidolakan Datuk Ali Sukri. Sampai saya rasa saya setahun lebih rasanya duduk dengan dia, duduk kat rumah. Borak sampai pecah. Let's go! Okey, kembali kita dalam projek Berdengung. Borak sampai pecah. Episod kali ini ditaja sepenuhnya oleh Royal Cara Crispy. Premium Innovative Flavors. Memang sangat-sangat royal persembahannya. Korang boleh follow Royal Cara Crispy dekat Instagram untuk dapatkan info sepenuhnya. Contoh hari ni diorang buka pukul berapa, diorang meniaga kat mana, apa yang ada hari ni, dan harga-harga dan juga promosi apa yang diorang berikan pada hari ini. Tuan-puan. Rasanya premium. Kalau korang nak order buat catering ataupun nak kahwin, boleh menjamu para tetamu anda dengan Royal Cara Crispy. Okay, cerita sikit lah kan. Apa kenangan-kenangan dulu-dulu masa kerja dekat, I rasa you ada cakap pernah duduk kat rumah Datuk Ali Sukri kan. Okay, cerita sikit. Punca I duduk tu sebab I tak ada rumah. Tak ada rumah sewa. Time tu kan PKP, mana boleh keluar daerah. So office yang kita kerja dekat rumah Datuk Ali Sukri tu, tak lama pun I budak-budak office kerja kat situ. Selang 2 bulan atau 3 bulan, diorang pindah ke office dekat Wisma. Yang tinggal dekat situ hanya I seorang je. Hanya aku seorang je lah yang tinggal. Sebelah dia macam I pernah pergi kan, rumahnya rumah lepas ada swimming pool kan. Kat sebelah swimming pool. Ada satu rumah macam guest house gitulah. Betul. Itulah tempat dia duduk dulu. 2 tingkat tau. Pada waktu tu orang semua pindah sebab ada yang kena kerja daripada rumah. Ada yang masuk office tapi tak boleh setiap hari. Yalah PKP kan. So aku seorang je lah yang tersangkut, yang tak nak balik. Datuk dah halau sebenarnya aku rasa. Tapi aku yang tak nak balik. So aku jadilah penduduk tetap dekat rumah Datuk Ali Sukri pada ketika itu. Menyewa ke apa? Duduk free? Free. I kalau bayar 150, 200 pun bagi dia macam Memalukan aku. Memalukan aku je bila tak bayar. So waktu duduk rumah Datuk Seri Ali Sukri tu, makan sepenuhnya Datuk tanggung. Makan tanggung, rumah free. Apa lagi nak? Lagi? Kereta, kasut. Dia bagi kereta. Dia bagi pinjam lah. Dia bagi pinjam pakai lah. lah. Dia bagi pinjam. Kereta apa dia pakai? Mula-mula standard lah. Mula-mula Datuk pinjam kereta yang untuk buang sampah tu boleh tak Datuk? Kereta buang sampah dia kereta apa? Jangan terkejut. Kereta buang sampah dia kereta Volkswagen. Volkswagen baru tau. No. Yang jenis gear kat tangan tu. Dia yang kereta yang baru. Yang sekarang kalau beli pun harga dia still dalam 60 ataupun 70 ribu lagi. Tapi tak ingat, import. Kereta import yang kat Malaysia tak banyak. Tu kereta buang sampah tu. Kereta buang sampah Ya, betul. angkut sampah bawa keluar. Memang tu kereta buang sampah dia. Kereta wajah I tu tak tahu standard apa dia. Buang tai kucing kan. Tempat kucing berak. So Datuk mula bagi I pinjam kereta tu untuk I pergi Dobi, untuk I pergi beli makanan ni kalau malam. Kalau malam I tak makan rumah dia sebab rumah Datuk ni pukul 10, 9 Tutup lah. dah tutup. Kalau nak masuk kena ikut pintu belakang, jalan gelap. Tak berani aku. So pakai kereta dia untuk pergi Dobi dan makan malam atau pergi tengok bola lah kat Mama. Pada ketika Bangga itu lah you.
Tak bangga sangat sebab kereta kita buang sampah. Yang bangganya Datuk bagi I pakai kereta Mercedes. I tak tahulah Mercedes apa yang boleh buka bumbung 2 pintu je. Dia bagi I pakai kereta tu. Pakai untuk konten ya. Dia ada banyak kereta. Dia time tu ada 5-6 biji kot. Tak boleh tak boleh. Berapa banyak yang kita tahulah kan. Tapi dia bagi I pakai kereta tu untuk buat konten. Tapi I pakai untuk kegunaan sendiri. Sama juga pergi tengok bola dekat mamak, pergi lobby bawa kereta dia tu lah. Bagus. Itu yang I rasa bangga lah. Dan kemungkinan Datuk tak tahu kot tu. Sebab kunci memang kat aku. Tapi Datuk, saya tak pernah bawa kereta Datuk pergi tempat yang bukan-bukan, tak pernah. Datuk ada GPS kan kereta Datuk kan? Boleh tengok story tu. Tak ada. Sumpah. Selain daripada kereta, barang-barang Datuk. Kasut dia, jaket dia. Sebab kasut dia dengan I sama. Semua sebat Iya. Dengan alasan nak buat konten Datuk. So pada waktu tu aku selalu pergi bilik wardrobe dia. Aku akan tengok kasut mana ni aku nak pakai hari ni. Aku selalu ambil kasut Prada dia kot. Prada kasut dia. I selalu pakai kasut Prada dia. Tapi setiap kali pakai, aku akan info kat Datuk, saya pinjam jap nak buat video. Dan banyak kali juga aku pakai kasut dia ataupun jaket. Ataupun jaket, selalu pakai jaket lah. Selalu pakai tapi tak buat video pun. Sampai satu hari dia sound dekat dalam grup, jangan sesuka hati pakai barang saya ya. Sejak tu I dah tahu dah dia cakap ni dengan siapa. Dia mesti cakap aku. So tak pakai dah barang dia dah. Tapi tu dah ujung-ujung lah. Time nak berhenti kerja time tu. Time nak berhenti kerja. So makan support, kereta dia bagi, duit zakat dia tak minggu dapat. Gaji rahsia lah, tak boleh bagi tahulah berapa sebulan. Kasut saya mahal ni. Tak harga berapa kat saya. Sebab Amayan tak boleh pakai kasut dia. Tak sama saiz. Kaki Amayan tu besar, kaki badut. Kaki Amayan besar, jadi kaki besar. At least you dapat satu pengalaman yang berharga dan pengalaman yang menarik lah. Ya, dan banyak ilmu juga I dapat daripada dia. Banyak ilmu. Korang nak tahu tak? Lepas aku berhenti bekerja dengan Datuk Ali Sukri, aku punya market value naik gila. Bila aku pergi interview dekat sesuatu tempat ataupun dekat satu company, kalau dia tanya, dulu pernah kerja mana? Kerja dengan Datuk Alif Sukri. Dia auto nak ambil kau kerja. Kau demand lah gaji, dia akan auto nak ambil kau kerja. Sebab apa? Sebab dia percaya bekas-bekas Datuk, bekas-bekas Datuk. Astaghfirullah. Ulang balik. Bekas-bekas pekerja Datuk ni semuanya ada pengalaman dan ada satu apa ya orang panggil? Apa ya? Barang. Satu barang yang dia boleh apply dekat company aku pula. Maksudnya pengalaman lah. Pengalaman tu mahal lah bila bekerja dengan Datuk. Sebab apa you? Sebab bila I berhenti, I ditawarkan macam-macam kerja tau. Sebab kan I kan time tu kan orang kenal lah sikit. So bila I berhenti, ramai yang offer I kerja. And bila I pergi interview, I minta satu gaji yang jumlah yang I nak, diorang approve. Ya. Okay, Datuk ada kerja kosong? Bukan dengan Datuk, lepas dah berhenti kerja dengan Datuk. Taklah, I nak malah tahu saya lepas kerja dengan Datuk kan. Betul. Betul. I rasa bukan I seorang je. Siapa yang dah pernah berhenti dengan Datuk Alif, bila dia apply tempat lain, mesti senang dapat. Sebab dah ada nama. Ya, betul. Pengalaman semua. Sama dengan I. Tapi pada ketika itu, I pilih untuk freelance. I bekerja dengan shoot Raja Lawak. Tapi I bukan gaji bulan. Shoot Raja Lawak bayar I per video, okay? Wow. Satu video bukan puluh-puluh ringgit. Wow. Ratus. Video harga lain, shoot harga lain. Itulah pengalaman pahit manis bekerja dengan family telajak laris. Perempuan ni check balik. Dia bagi tahu I, brother ni, dia kata
Kalau aku nak duit aku balik, kalau aku tak ada duit untuk bayar yang dia nak tu, dia suruh aku send gambar bogel. Kau send gambar bogel, Jahat siap. aku akan bagi balik duit 600 dekat engkau. Perempuan Good, tu nangis-nangis kat air. Tapi sebenarnya tak apa. Kau makanlah 50,000, 100,000. Kau kena ingat lagi-lagi kalau kau orang Islam, ada hari pembalasannya. Welcome to Projek Berdengung, Borak Sampai Pecah. Let's go!